1, 2, 3, 4. Okey, kita saksikan video seterusnya. Cara lipat roti canai. Kita lipat supaya roti canai itu jadi bulat. Okey. Okey, kita tebal sehabis nipis. Biar terbuka secara nipis, buka secara habis. Okey. 1, 2, 3, 4. Lipat macam ni sama dengan lipat 4 segi. Kita bakar terus. Kalau kita lipat macam tu, lebih baik kita bakar terus. Seterusnya, satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi 5 tu dia boleh tahan lama tak? Kalau roti tu sejuk, dia masih lembut. Seterusnya, yang ni kita gulung. Ini cara lama ni. Kita leka terus, kita gulung macam roti bom. Okey, terima kasih kerana menonton.